Jakul lah, jakul. Kita akan ke kau bapak. Kau kata, oi bapak kau memang steady lah. Helmet punya isu. Bukan dia ada satu lagi drama. Drama ni Daddy boleh tertinggal dia punya tu. Good morning everyone. As I promised, today is the day. Dengan baju right, kita akan ke Alahan Panjang, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Dumai, Lembah Haram. Okay, sebelum kita ke JT, kita berhenti dulu makan lunch dekat our favourite spot. Hari tu nak hantar mami diorang pergi tour Sumatera pun makan kat sini. Sekarang pun kita berhenti makan kat sini. Tengok laut. Memang sur laut-laut tu. Okay, sekarang kita dekat JT pukul 12.50. Pukul 1 nanti kita akan masuk dalam. Pukul 2.30 kita pergi gerak 4 sampai. Dia saya Kau apa sampai? 4. Kita dah check in dah tadi. Tiket pun dah dapat. Buku merah, jangan lupa bawa. Moga-moga beruntung tempo. 1 to 10, how much do you excited? 10. Apa lagi? 10. Everyone is sleepy now. Katanya 1.40 dah boleh masuk. Tapi sekarang 1.46. Dia tak panggil pun lagi. We are hoping yang the boat tak delay. Sebab dah ngantuk, dah masuk ferry nak tidur je. Sebab nak kena reserve energy. Malam akan jadi panjang sebab nak naik motor lagi, nak travel lagi. So yeah, stay tuned guys. So sleepy right now. Thailand can't wait, ini kali Indonesia lah. La 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 la. Oh, what's that? On the scale 1 to 10, how much do you excited? Dan. Jadi? 5. 10 plus 10. Man? 10. 9.5. Where's the other 0.5? Peluh-peluh. Like peluh-peluh. Right, peluh-peluh. Tinggal lah. Tak, sebab dah pernah pergi. Mana dia pernah pergi? Indo. Ni sini lain. Tak. Makanan. Sekati lah nak tanya ni. Sekati lah. Orang yang pilih. Sebelum tayar golek jangan lupa doa. Alhamdulillah, segala benda yang kita orang overthink semua dah dimudahkan oleh Allah SWT. Helmet punya isu bukanlah isu pun. Kita orang ikut spec. We bring the right helmet with sirim. And Alhamdulillah, lepas tak ada isu pun. Okay, lepas tu immigration pun settle, tak masalah. Keyakinan Menuju ferry, kita pergi ride dengan family. Let's go. Alamak, kena tinggal. Ferry dah gerak. Oh, dah berhenti lah. apa kata tadi? Dia kata, dia tanya, apa kat Malaysia motor dah ada song satu ke? Ikut cakap lah, dah ada song satu dah. Memang semua minat ride. Kata ikut bapak. Lepas dia kata, oi bapak kau memang steady lah. Bapak mana bapak? Bapak tu. Bapak mana? Ni bapak ni. Bapak yang ngajar ni. Bapak yang ajar ride-ride ni. Mami, Daddy dengan Iman akan duduk sekali. Ifan dengan Aris akan duduk sekali. Tapi itulah tak fair. Pan mana Pan? Mana tiket Pan? Bagi apa? Bagi Aris tu tepi. 149. Tiga tengah. Ikut lah tepi tingkap. Pergi Bromo ikut tepi tingkap. Pergi sini ikut tepi tingkap. Pergi. Aisyah. Jakul lah. Jakul sangat-sangat. Jakul tu apa? Kenapa jakul? Sebab tak pernah naik. Jadi ekor buat ni.
Tak tahulah kenapa, tapi semua excited. Maybe sebab lega kot. Semua benda dipermudahkan tadi. Alhamdulillah. Nak masuk pun senang. Lepas tu orang pun macam impress macam, uish, semua buat helmet, ada apa, ada ride apa, ada event apa. Tak ada, kita orang ride sendiri je ni. 100% sponsored by Lady. Tak ada event-event, kita orang pergi ride sendiri. Orang semua tanya tadi, ada event ke, ada surat ke, tak ada. Uish, boleh keluar. Tapi belakang ni macam tak ngam. Maybe atas okey kot. Jadi kita try di atas pula. Ambil video-video. Kalau boleh ambil drone ni, lagi best. Lalu jalan kat tepi-tepi ni semua tengok kan, orang naik ferry nak ke Dumai. Best je. Hari tu last year pun Mami, alhamdulillah hari ni kita orang berempat ada opportunity untuk pergi ke sana. Nak merasa naik ferry ke negara jiran, lepas tu ride kat negara jiran for the second time. Alhamdulillah rezeki for this year. Banyak sikit lah. Ferry ni kita ambil private So kita orang je, tak ada orang lain. Memang private. Kita orang family, kita orang saja pergi. Sewa lebih kurang 1.5 juta je. Oh, after almost 30 minutes in here, finally the boat is moving and I'm getting ready to sleep. But suddenly the boat move and I cannot sleep lah. Kita nak keluar nak ambil angin. Oh, macam cerita geru lah, nak ambil angin. Fat rider always ready full energy. Kami tak laju, kami bukan sesiapa. Konvoy anak beranak pelan-pelan janji sampai. Sewa skuter je tapi gaya kalah superstar, yeah. Sumatera Barat kami jelajah. It's Femi rolling santai. Last year, Mami kan pergi naik sini dengan Daddy. So, Bapa ni Mami Daddy kat situ. Tahu ni kita nak bawa siapa? Nanti Bapa orang random. Jalan berliku naik turun tapi semua on track. Momi tak habis-habis cerit, jangan laju sangat, jangan lep sangat. Tak laju mana-mana dengan nak bawa motor, mana nak layang view lagi. It's Femi rolling santai, yeah. It's Femi rolling santai. Pemandangan memukau, aduh asyik sekali. Bukit tinggi alahan. Okay, sekarang ni Ipan dengan Iman dah buat kerja gila. Apa kerja gila ni? Pergi lalu tepi ni. Tepi mana? Lalu dapat ni. Siapa buat Ipan bagi dia? Siapa nak buat? Gila tak nak. Pergi ceria je. Bye-bye Mami. Baru kami datangi rumah gadang, jam gadang. Yeah, alhamdulillah dah sampai. A bit late, around 40 minutes. Tadi pun gerak lambat dalam 40 minutes juga. Sudah sampai dah alhamdulillah. Orang tengah berposak-posak, tengah bergebur-gebur dah keluar. Alhamdulillah sampai dekat jeti di Dumai. Sekarang ni objektif kita pergi jumpa Pak Supir and then kita terus bergerak ke Dumai macam mana cakap tadi 3 jam. Semua nak singgah, layan kelok dan segala macam tikungan, yeah, yeah.
Singgah kedai tepi jalan, semua pun nak makan. Nasi padang, nasi kapau sampai lauk dah tak muat pinggan. Iris minta Indomie, tak sabar nak makan. Daddy apa lagi layan kopi pekak pelan-pelan. Daddy buka map tapi semua ikut bau makanan. Ikhwan pesan jumpa kedai best stop, kita makan. Irfan pesan nampak tempat cantik. Stop. Ipan Palau. Pan. Wih, dia buat keras je. Wih, kau buat keras je, dia ketuk-ketuk. Bagi tu. Begitu. Okay, sekarang kita dah tiba di Indonesia. Sekarang kita sewa kereta untuk ke Pekanbaru. So nak hala ke sana 4 jam. Apa yang kita ada? Azan asar pun dah ada kumandang. So kita bertidur solat dari sini ke jamak. Tunggu asar lagi. Lepas tu barulah kita terus memecut ke Pekanbaru. Masjid ni dalam Itu udang. ya. Udang. So masjid ni 5 minit daripada jeti tadi. Jom kita solat dulu, selesaikan apa yang kita selesaikan. Sebab perut pun dah lapar. Memang dah lapar sangat dah. Nasi padang, Indomie, kopi, anting semuanya shining. Family ride adventure paling power never ending. Yang pasti happy havoc dan bila penat baran pun sampai. Let's a family rolling, 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 rolling. Yeah, yeah. Let's a family rolling, 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 rolling. Oh, okey, mana aku Dia buat tadi lag, ambil tidur tak sedar. Our supir decide to stop dekat this R&R. Dia macam R&R lah. Kita berhenti dekat Indomaret. This one. Indomaret. Nak shopping sikit. Dia request, supir kita request nak pindah rehat je, nak minum je, nak isap ukuk dulu. So kita pun nak shopping je lah. Our first Indomaret of the trip. Memang tak tahu nak beli apa lagi. Pedang garam. Ni lah. Tak ni. Beli apa? Dia Manis. teh manis. Tu dia tengok mana ni? Dia tengok lah. Apa dia? cheese latte. Cheese latte. Cheese latte. Apa ini? Cat, latte, cappuccino, mocha, latte. Bagi Mesir sejuk, jalan sunyi, doa ikut bersama, helmet ditutup senyum. Alhamdulillah, 6 of us survived the very thrilled and challenging journey from the Dumai to Pekanbaru. Everyone was having a ball. Everyone drive in the heaven, but our supir drive like he was so in rush to go out from the hell, bro. And Alhamdulillah kita dah sampai dah dekat kedai. Bukan kedai lah, rumah. This one kita sewa motor dekat dia. There's a lot of bike here, but we decided to rent 3 bike. Let's see. So this is the first one, Yamaha NMAX. Kita dah sampai kat sini. Tempat apa ni? Okay, owner motor lah. Okay. So, I nak tunjuk siapa yang naik motor ni, siapa naik motor ni. Jom. So, pertama kat sini kita ada Vario. Iris dengan Irfan naik. Okay. Next kita ada NMAX, Spiderman. NMAX ni Mami dengan Daddy. Warna merah. Next kita ada ni. Korang dah tahu lah kan siapa Bella Balance. Ini untuk yang si Acha-Acha handsome dengan Cina. Di sebalik kaca
Anak bini di belakang, hati terasa lega. Tak kejar laju, tak cari nama, cukup sampai, cukup bahagia. Kami family rider, ikut jalan, ikut rasa. Angin bawa cerita tentang hidup yang sederhana. Kami family rider, santai di ujung minggu. Bukan soal siapa dulu, yang penting sampai bersama. Okay, we have taken our bike now. Since orang punya sensor otak tak berhubung, kita kena makan juga. And after it, we will just go check in and take a good rest for tonight. With me tonight and for this week, man, will be my opinion. Say hi, man. Bye-bye. Okay, we are at the Balungan Gajah Restaurant. Kita nak makan dinner kita kat sini. My first impression about PCX, it's kinda odd to ride it, but I will get used to it lah soon. Ni, kita kat sini Balungan Gajah untuk dinner. And the funny part is, asal kedai ni macam pelik-pelik ada. Okay, what's so special here? Special sebab kita makan gajah. Tunggu tengok kita makan apa. Sawah hijau, sungai tenang, berhenti sekejap. Okay, kita ni makanan tak sampai lagi. Tapi ada sop. Mari kita rasa sop dia. Bismillah. Rasa sop tu. Enggak. Lauk kita pun tak tambah lagi tu je. Ni kita rasa nasi. Wow. Rasa nasi putih. Makan dulu. Ya, memang. This one from Malaysia. Super wow. Super wow. Chef cut. Chef cut. Kita ambil gambar nanti dia potongkan. Dah struggle lah. Okay, man. Review. Oh, sedap gila. Masya Allah. Makan lagi kan? Dah lah, ada makan dah. Sedap. Sedap. Bismillah. Alhamdulillah settle makan kenyang. Tangan pun dah melekit-lekit berlemak. Sekarang ni tengah tunggu sebab Daddy transfer pakai Wise dia ambil masa lama sikit untuk transfer. Tunggu money tu sending kan. Macam nak hujan sekarang ni. Plan macam nak pakai hujan tapi macam leceh. So we're thinking just gamble ke sebab 8 km to the hotel. Badan pun dah rasa penat, perut pun dah kenyang. Ingat-ingat nak set up motor lagi kat hotel. Kita tidur and then I'm so excited to start tomorrow. Kopi panas, gelas kecil, gambar kenangan. Biar lambat, janji selamat, tak perlu. And makan, check in, that's it for today. Bilik is quite nice. 2 single bed, satu bilik 2 orang, so selesa tidur dengan aman. Ada aircon and look at the view. It's not very nice but it's nice to have lah. Look at the view. The city of Pekanbaru. So kita langsung nak rehat-rehat, nak mandi-mandi, nak rest. And then tomorrow is going to be a very very long journey. Tadi ada satu lagi drama. Drama ni Daddy boleh tertinggal punya toiletries kat tempat rumah sewa motor. Itulah drama dia. So that's the end of today. Bye.